kasih. Jumpa di PWTC. Dapatkan kaset CD Cradle. Terima kasih. Berada di grup. Tuan-tuan, salam sejahtera, salam sejahtera. Terima kasih semua yang hadir untuk sama-sama sebelum kita menyaksikan Cradle Live kita malam nanti. So, terima kasih wartawan yang hadir untuk bersama kita pada petang ini. Saya perkenalkan kepada anda, ini dia kumpulan Cradle. Tuan-tuan dan puan-puan, berikan bukan? Kita tidak ada mic Ya, betul. So, saya nak perkenalkan Afif. Biar pengasas dia perkenalkan ada anggotanya dan kita beri peluang pada tuan-tuan perempuan untuk tanyakan soalan walaupun yang lepas ini dah pernah mungkin hari ini hadir foto-foto kampung yang tak hadir. Hari ini kita beri peluang pada anda sebelum kita sama-sama menyaksikan Cradle Live pada malam ini. Silakan pengasasnya Eddie. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Saya nak memperkenalkan ahli-ahli kumpulan Cradle. Di vokal utama adalah Mr. Izwan ataupun Iz. Yang di sebelah saya ni kawan lama juga, Cik Zul, pemain bass kita. Dan yang paling muda dan yang paling malu dan suaranya pelan sekali adalah Cik Ada. Okey, pas drama je 20 tahun gitu baru kita bergabung. Maksudnya tu saya dapat ilham untuk saya mesti nak buat balik benda ni. Dia tak ada benda yang tak selesai lah kira kan, kerja yang tak selesai. Jadi of course pertama kali saya approach Iz lah pada tahun 2016 2016-17 dengan bila kita macam tag sama-sama memikir, tukar fikiran pasal muzik, nampak macam kita boleh
bergabung lah buat satu projek ni lah. So tulis lagu. Betul. Dengan tak ada apa-apa, dengan tak ada company, tak ada, kita just start aja. Terus saya mula book studio, saya cakap dengan Is, okey kita start buat lagu. Lepas tu kita cari bassist. So Zul datang dalam gambar ni lah. So kita kenal Zul dah lama sebagai kru ataupun seorang bassist yang of course berkaliber, tapi saya kenal dia sebagai kru arwah Abang Haji yang kita semua respect lah. So dengan tak sengaja saya pun tanya dia interested tak. Saya mula-mula tak sangka juga yang dia berminat nak kolaborasi dengan kita lah. So kita ni kira macam senior sikit lah, dia masih muda kan. So bila dia cakap okey, terus kita mulakan Dan kita mula main show di sana sini sebagai three piece. Kita bermain banyak acoustic show lah, acoustic show. Selepas tu ni ada satu cerita yang interesting juga lah. Kita cari drama. Adalah 2-3 drama yang kita try tapi mungkin tak sesuai kan. Saya terjumpa dan ada orang recommend Ada ni through Instagram. Saya cari dia, kita dapat kontak. Dan saya tanya dia interested ke tak. Selepas tu dia hilang untuk setahun lah. Saya ingat dia dah terus gaib lah, dah tak interested kan. Last tahun dia tag saya sekali, dia cakap, bang sekiranya ada peluang dia nak join lah. Dia cakap, mana kau pergi? Rupanya dia praktis dia praktis untuk bersama kita lah. Saya macam saya cakap, saya berbesar hati lah dapat bekerjasama dengan pemuzik yang jauh lebih muda, kerana saya rasa benda tu perlu Perlu juga. Kita tak boleh ikut kepala kita juga, kita nak kena betul. tahu juga apa yang bermain di kepala generasi muda ni. Betul. Untuk kita blend sama-sama supaya kita punya muzik pun tak adalah orang cakap ketinggalan sangat kan. Betul. Itulah. Baik. Ya bang, tanya bang. Soalan Ada tadinya pengadilan Sofian pada malam ni dengan satu hotel yang betul. Pasal tu. Terus terang saya pun nervous lah. Pasal dah lama tak buat kerja macam ni. Saya memang bila pada pendapat saya ataupun apa yang saya rasa, bila kita memainkan muzik untuk artis lain, stres dia lain. Tapi bila kita mempertengahkan muzik sendiri kan, yang apa yang kita dah buat tu lagi stres lah. Tapi bukan stres yang tak baik lah, stres yang best lah. Dia mencabar. Saya dalam umur-umur macam ni, saya nak try juga benda gini. So dia mencabar lah. Tapi yang kira saya tahu yang saya kena lalui benda ni untuk teruskan macam bermain muzik dengan band sendirilah kan. Apa pendapat Is? Dia cabaran dia tu untuk mengetengahkan karya sendiri tu, adakah dia boleh diterima atau sebaliknya. Tapi saya berharap lah apa yang kami buat ni, apa yang kami usahakan dapat diterima lah. Betul. Itulah. Banyak orang tanya pasal pada saya saya dibesarkan ataupun saya berada di dalam industri pada tahun 90-an kan. Pada zaman tahun 90-an tu semua album yang selalunya kita buat. So kalau kita keluar single saja, saya rasa kita cuma ada 1-2 lagu. Dan kalau kita nak buat performance atau show, kita tak cukup material kan. Lepas tu mengimbas balik zaman-zaman dulu, kalau kita beli, macam maksud saya memang peminat search dengan Wings. Bila beli ataupun diorang keluar album tu, saya akan beli, saya akan baca, saya akan tengok gambar-gambar dia. Itu yang kasih inspirasi lah. Jadi itulah sebab-sebab dia yang kenapa kita teruskan dengan full album lah. So daripada segi konsep itu yang kita idamkan. Sebenarnya benda tu kita idamkan juga. Maknanya kita terbuka kalau ada siapa nak offer untuk cradle tour ke. Dan kalau dalam masa lepas kita showcase ni, mungkin kita ada plan untuk kita buat tour sendiri. Kalau ada penganjur yang berminat, boleh je kontak. Pada band ini
kita tak semestinya show besar. Kita open to pergi ke kafe mana-mana. Okey, let's say di Ipoh ke mana, kita nak benda tu. Pasal kita nak jumpa pendengar, peminat yang kalau ada kan, ataupun peminat-peminat baru, kita nak introduce muzik kita kepada orang-orang lah di luar. Itu yang kita punya yang kita idamkan lah. Ya. Sebab kita
Okey, kita sebenarnya dah ada di platform digital dan juga fizikal pun kita ada. Boleh contact team management untuk dapatkan management Rasa Karya kalau berminat untuk dapatkan fizikal. Dan semua sosial media, YouTube, sosial apa ni yang cakap, digital platform pun sudah. Sebelum ni awak ni bersama dengan awak persembahan bersama dengan kemudian apa? Guerrilla. Ya. Oh, sekarang? Cradle, betul. Okey, baik. Eddie nak cakap apa? Pengasas. Nak cakap. Eddie bersuara sedap. Eddie suara sedap kan? Sikit sebelum kita bersama persembahan. Okey, Cradle 20 tahun. Gila. Sekarang muncul kembali. Mungkin ada semangat. Apa semangat yang membuatkan anda untuk bersama kembali? Ini planning yang begitu lama yang saya dah pendam lebih 20 tahun. Of course nak cari yang paling penting sekali, cari members yang boleh kerjasama. Inilah orang-orang yang adab yang terbaik yang saya pernah jumpa. InsyaAllah kita akan kekal. Betul, dia sebelum tu dia memang interview saya. Oh, dah ada interview ni? Ya.